Okay, Assalamualaikum and a very good day. Thanks for tuning in. Hari ni special sikit. Sensei nak ajar macam mana nak masak kari Jepun. Check it out. Okay, bahan-bahan yang kita perlukan basic, simple aja. Yang pertama sekali, kalau tak ada benda ni tak jadi, iaitu dia punya broth. Okay, kari Jepun ni dia bukan macam kari biasa yang lain, pakai rempah dan sebagainya. Dia memang broth. Tapi untuk kita pilih yang halal ni. Okay. Dia kalau brand ni, house ni dia ada dua, satu pedas sikit, satu yang biasa. So saya ambil yang biasa ni. Ni banyak ni, boleh pakai banyak kali. Kalau nak boleh tambahkan cube untuk tambah perisa daging umami. Seterusnya kalau nak daging lah. Kalau saya hari ni saya akan buat ayam. So kita akan tengok. Dan paling penting bahan-bahan yang diperlukan, onion, bawang molen, carrot dan kentang. Tu je. Nanti kita tengok macam nak masak. Alright? Check it out. Okay, cara-cara masak dia pertama sekali minyak dia. Minyak lupa. Sekejap. Okay, first sekali minyak. Minyak ni kita panaskan. Lepas tu kita tumis onion ni, bawang ni sampai dia golden. So pastikan dia golden. Up. Lepas tu dia dah golden, kita masukkan ayam. Sampai ayam tu putih. Dan lepas tu letakkan air. Begini mendidih. Lepas tu kita masukkanlah kita punya carrot dan juga kita punya kentang. Okay. Kalau masukkan cube ni, masukkan sebelum tu lah. Masukkan semua dulu. Bila dah mendidih sekali lagi, kentang tu dah empuk, carrot dah okey. Dan kita tutup api. Tutup api baru kita masukkan ni. Okay, kita masukkan ini. Kalau tengok dia dalam paket ni banyak ni, satu cube tu cukup untuk hidangan 4 orang. So boleh pakai satu cube tu kalau kita buat portion untuk 4 orang lah. Tutup api, baru masukkan cube, gaul. InsyaAllah sekejap lagi saya tunjukkan. Bila dia dah sebati, dia akan nampak kari tu, dia akan mula memekat dan warna dia menjadi lengkap lah, sekata. So lepas tu settle, boleh hidangkan. Simple je, itu saja. Nanti kita tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.